Macam ni konsep dia. Kita masukkan dia, tangkai dia kat celah-celah ni, gigi dia, kemudian kita sentap dia turun. Musim buah mangga dah sampai. Kalau nak panjat pagar kan, nak panjat pokok, dah beli dia punya pemetik. Ni dia pemetik buah mangga. So nanti macam penangkap rama-rama pun, ataupun macam crown. Ada ke crown macam ni kan. Okey, dengan menggunakan galah dia. So kalau kita tarik boleh sepanjang 4 meter lah. Tapi disebabkan buah mangga ni rendah, taklah tinggi sangat, rendah-rendah je. So kita pasang skru dia ni. Dah siap macam ni, kita tarik lah contoh dia macam ni. Kat mana ada buah mangga? Tu dia. Nampak buah mangga ni? Kalau kita nak, kita masukkan dia. Lepas tu kita tarik. Tapi kita tak nak ambil yang kecil-kecil. Kita ambil yang besar. So, kita zoom sikit. Galah ni pendek, panjangkan lagi. Tak ni besar buah dia. Tu dah sangkut. Dah tersangkut macam tu. Kemudian kita tarik. Tu kita tarik kan, sebut turun. Bolehlah peram 2-3 hari dah dapat lah. So dia macam ni konsep dia. Kita masukkan dia, tangkai dia kat celah-celah ni, gigi dia, kemudian kita sentap dia turun. Dah dapat buah mangga. Buah mangga akan tersangkut dekat sini, kat dalam kantung ni. Kemudian kita ambil lah. Dah dapat sebiji. Kalau nak dapatkan pemetik buah mangga dan dengan batang dia sekali ni, dapatkan di beg kuning saya nanti. Assalamualaikum.